Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kepada anda semua yang sedang menunggu, ini adalah video, tentunya video yang anda telah beli daripada site ini. Seperti mana anda tahu, skrin anda telah mengisikan borang-borang ini untuk mendapatkan trial ataupun pembelian adalah satu lagi, tapi video adalah kali ini adalah untuk langkah satu. Apabila anda mendapat email, email notifikasi daripada sistem yang akan dihantar ke email anda, So kita tengok. Alright, so ini adalah email. Bila anda dapat email ni, saya hanya untuk video ini kita akan buat untuk langkah satu, untuk muat turun EA. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat turun EA dan bagaimana kita nak zipkan EA ini, kita unzip dan kita letakkan ke dalam folder yang sepatutnya. Ini adalah satu sistem yang saya rasa diguna pakai oleh semua orang. Cara pemasangan ni kita boleh jumpa dekat mana-mana pun, dekat mana-mana kita boleh nampak cara pemasangan EA ni. Okay, kita extract dulu. First kali kita extract EA ni dulu. Cara pemasangannya semua adalah sama. So bila kita extract, kita akan dapat, kita ambilkan satu dulu. Saya ambilkan satu EA dulu. Kita ambilkan satu EA dulu. First kita pergi ke file. Bila anda buka MT5 terminal anda akan nampak seperti ini. Masukkan di bahagian file, pergi ke open data folder. Ramai yang tertanya bagaimana dengan indikator, bagaimana dengan yang lain-lain. Tidak perlu semua tu. Hanya satu file sahaja, Anda buka ke expert, letakkan di sini. Itu saja. Tutup. Anda pergi dekat sini, ruangan sini. Saya besarkan ni sikit supaya nampak lebih jelas. Pergi kat ruangan sini, refresh. Anda akan nampak EA di sini. Tetapi ini hanyalah untuk langkah satu. Kita ada langkah 2 dan seterusnya. Jadi video seterusnya kita akan daftar akaun ini supaya boleh diguna pakai, Okey, kita jumpa di sana lagi, InsyaAllah.